Berkenalah dengan secret agent yang paling utama, Mud Bond. Dia sedang berlatih di guanya. Bila aku nak dapat jadi spy? Kalau aku spy, aku jumpa Bond, aku tumbuk dia berkecai aku. Mud percaya dia lebih besar, lebih handal, lebih hebat mengatasi Bond, Batman, The Baron, I Spy, Solo, Koryakin, The Saint, dan secret agent yang lain. Ini orang jahat, namanya Bossman. Musuhnya ialah Mud Bond. Hampir sepanjang hayat kita menyiasat percobaan. Demi percobaan, sekarang kita telah berjaya. Benar, Doktor. 10 tahun kita terkurung dengan beberapa kali kecewa dan maut sentiasa di hadapan kita. Tapi, Dr. No, aku memikirkan nasib manusia. Aku mendapat azab baru, menggalakkan aku sehingga berjaya. Saya akui keagungan azam doktor itu. Sekarang, kita telah dapat mencipta pil panjang umur yang akan menguntungkan manusia. Manakala di sebuah tempat lain di bandar, di kelab orang-orang tua, maka berlaku juga sejenis intipan. Aku tidak tahu bagaimana akan menguntungkan manusia. Tapi, aku tahu benar akan menguntungkan aku. Apa maksud awak? Aku akan untung besar dari hasil ciptaan kamu berdua. Aku mau untung dari modalku. Jadi apa maksud awak? Telah beberapa kali kau gagal. Aku tidak mengeluarkan uang membuat penyiasatan ini dengan percuma. Aku mau keuntungan darinya. Keuntungan apa? Dulu awak mengatakan perkara ini untuk faedah orang ramai. Dan untuk faedahku juga. Hari ini, wakil dari berbagai-bagai negeri akan bersidang untuk melihat percobaan pil yang telah kau cipta. Dan mereka akan memberikan keputusan. Putusan apa? Aku akan jual pil itu kepada sebarang kuasa yang menawarkan harga yang paling tinggi. Kami berdua hanya membuat 3 pil saja. Pil itu hanya boleh digunakan dalam 48 jam. Selepas itu, pil itu tidak boleh digunakan lagi. Peduli apa? Mereka mau pil. Mereka sanggup bayar dengan harga yang paling tinggi sekali. Jahanam dengan kuasa. Tidak! Pil ini tak seharusnya ditunjukkan pada orang ramai. Pil ini hanya untuk cobaan saja. Kau mesti. Tidak! Tidak! Tidak, kau kubunuh. Sabar. Kita cipta pil ini untuk panjang umur, bukan untuk bunuh-membunuh. Siapkan persediaan. Kalau gagal, bukan kau berdua saja kubunuh, tapi kaum keluarga kamu semua akan binasa. Aku bos di sini. Yang sebenarnya akulah bos, Master Bos. Ramuan pil itu semua dalam otak aku. Jikalau aku mati, ramuan itu mati bersama.
Awak adalah Tera? Ya, Ada orang nak jumpa. Saya bos. Boleh jalan sama dia. 10 tahun aku dalam penjara tak ada orang nak tengok. Sekarang aku dah keluar, baru orang nak jumpa sama aku. Jangan marah-marah. Ini ada peluang baik. Mari. Kau tengok gambarnya. Perhatikan betul-betul. Muka kau sama dengan muka Dr. No. Sebab itu aku pilih kau. Kau paham bukan? Bagus. Kau berdua ke dalam. Tegas. Perwakilan seluruh dunia telah datang ke tempat kita untuk berbincang. Tegas jalankan plan kita. Ini gambar Dr. No. Make up betul-betul. Jangan khawatir, bos. Yang kau buat tu, Mat, dalam jamban berjam-jam? Mak mana tahu apa saya buat dalam jamban. Saya mau jadi spy. Spy. Oh, spy. 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 Bang, bang. Ku ingin jadi spy. Oh, spy. Mengintip semua rahsia. Pistolku panjang melempai. Aku tembak siapa salah. Bang, bang. Ku bukan spy sebarang. Pandai silat dan karate. Kalaulah musuh datang menyerang, ku cocok macam sate. Kapau! Oh Batman, oh Superman, ku buat kawan main saja. Danger Man, oh Atoman, they are all my friends. Yeah!
dia jadi spy Bond. Oh boy. Aku jadi spy Mat Bond. Orang panggil aku Bon Bon. Aku jawab Bon 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 Bon. Kepau! Bang! Bang! Kepau! Bang! Bang! Ku ingin jadi spy. Oh spy! Mengintip semua rahsia. Pistolku panjang melampai. Ku tembak siapa salah. Bang, bang. Oh Batman. Oh Superman. Ku buat kawan main-main. Danger Man. Oh Aquaman. They are all my friends. Dia jadi spy Bond. Oh boy. Aku jadi spy Mat Bond. Orang panggil aku Bon Bon. Aku jawab Bon 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 Bon. Bang! Bang! Masuk. Silakan duduk. Please. Saya harap semua wakil-wakil telah membuat persediaan. Kerana persidangan ini adalah yang sangat rumit sekali. Dari itu, biarpun beberapa wakil tidak dapat hadir, tapi dengan wakil-wakil yang ada sudah mencukupi untuk kita menjalankan masyarakat ini. Dari itu, saya berharap pada wakil-wakil semua dapat menjalankan masyarakat ini dengan lancar dan teratur. Dan sekarang kita akan mulakan masyarakat ini. Sit down, duduk. Sekarang kita mulakan. Before you start a meeting, I'd like to show you my power with the knife. See? You are really wonderful magician. Thank you. Ini perundingan rahasia. Saya harap segala perundingan kita ini tidak dihebahkan keluar. Before meeting, we must smoke peace pipe first. Silent please. Ya, kita mesti mengikut adatnya. No good. No fire. You can make fire. Ya, tentunya ada. Ini jempol. Yes, good. You take mine. Oh, mana bisa. Mahal ini. Smoke. Dr. Tempe, kita layankan kemahuannya. Kasih pipe tu sama Kang Kucai. Ya, Kang Kucai. Ya, selalu. In my land, all people smoke pipe. Ya. Be strong and brave like me. You magic man, eat knife no good. Vitose. Smoke pipe, you'll be strong. Boy, that's strong. Kasih pipe tu sama orang lain, Mr. Pivitose. Lekas sikit. Kita nak jalankan masyarakat ni. You know strong. Tidak, aku tidak setuju. Bil berkuasa ini dituntunkan kepada semua para politik. Kerana ini adalah rahsia kita. Kau diam. Berapa lamakah kita mesti dikurung kerana pil ajaib ini? Walaupun pil ini berkuasa 48 jam. Kita mesti tunjuk buktinya. Barulah kita dapat dibebaskan. Suka hati, doktor.
Dokter, maafkan saya. Tak mengapa. Pipe smell good. Mr. Laubak, dekat sikit Mr. Laubak. Ya, bagus. You no man. Ada apa, no Son? chicken. No good. Kita biarkan Laubak. Yang dah berdengung, kita tinggalkan. Kita jalankan mesyuarat. Perkara yang akan kita bincangkan, yang telah lama tuan-tuan tunggu. Kita telah mencipta sejenis pil yang melanjutkan umur. Pendapat yang akan menjadi rebutan kamu semua. Satu pendapat yang akan menggemparkan seluruh dunia. Silent. Pil ini berkuasa. Ia akan menolong semua umat manusia. Siapa yang mendapat pil ini akan mendapat kuasa utama. Many of my men die. My people angry. I want pill to make my people live forever. No. Ana tidak mau itu pil. Ana pikir itu pil untuk perempuan. Ini pil bukanlah untuk perempuan, untuk panjang umur kita. Parah? Tak terlalu bene ya? Mau tak terlalu bene bangga kaeson lah. Engkau dengar perempuan saja kau bangun. 我不要这个药，我们的人有很多。 Diam. Diam tuan-tuan. Sabar. Pil itu hanya ada 3 biji saja. Kita jual pil itu kepada sesiapa yang sanggup membelinya dengan harga yang paling mahal sekali. Saya sudah harga jangkiran. Yeah, I'm angry. Let's see the pill now. Yeah, masih. Diam. Saya akan buat tuan-tuan semua ke bilik rahsia itu. Sorry, dokter. Totono? Please, Karen. Dokter, kami semua sedang menunggu untuk ujian. Jika gagal, Jangan khawatir. Aku sedia. kalau gagal kali ini kau akan mati.
Good evening. Kepada sekalian yang terhormat, inilah Dr. Ben Crucy yang telah mencipta pil yang ajaib itu. Silent please, silent. Jangan pegang tubuh badan anda lah. Haram. Inilah pil yang dapat saya ciptakan dengan sahabat saya, Dr. No. Selama 10 tahun saya dikurung, inilah 3 biji pil yang dapat saya mengekal dunia di masa hadapan. Sekarang kita mulakan percobaan. Dalam kumpulan ini, siapakah ingin mencobanya? Tidak mendatangkan berbahaya. You? No, I don't. Oh, mana boleh mati lah. Look here. Not me. Not me. I don't want to die. Doctor won't kill you. Sudahlah, jangan semua lagi. Orang dah pergi semua tu. Plan kita sudah berjaya. Tapi pil tu hanya tampak 8 jam saja. Bagus. Pandai sungguh kau berlakon. Well done. Pergi kau dari sini. Biar aku sembunyikan pil itu. Bos. Pergi. Thank you. Gas. Switch on. Be patient. Be patient. Silence! Our formula is gone. Where is it? Silent, please. Saya tahu salah seorang daripada kamu telah melarikan benda itu. I'm going to prove. To prove you now. Saluran pecah. Jahanam. Get lost. Come on, I'm going down and I'm going to fix him. Now, I'm going to fly something out. I'm going to fix that darn thing. Silent. Hello, control room. Mana Mr. Bhaskaran? Everything out of order. Tidak kah?
Me here. Oh, stupid horse. No good. Run slow. Scooter good. Run fast. Bertenang. Jangan susah semua. Dia tidak akan dapat lari kemana-mana kerana kawasan ini terkawal dengan rapi. Guard, buka pintu karan. Dia orang kita. Apa dia buat? Dia melarikan pil. Dia orang kita. Mengapa dia belot? Dia larikan pil itu. Halo, halo. Semua kereta bersedia. Kejar dia sampai dapat. Lekas-lekas. Kejar dia sampai dapat. Mana kereta tu pergi? Calling boss, over. Kereta yang dikejar telah hilang, tak dapat dicari. Entah ke mana pergi. Oh, besar ikan. Yes, I read you now. Hear this. Have you read the headline today? Yes, I was about to contact you. This is the formula we have been searching for. Stand by for everything. You must get the pill without fail. Yes, I will fail you.
Cik, tolong tepi sikit, Tepi. Ini dia. Control room here. Bag yang dia cari itu telah dapat. Over. Wonderful. Tapi pil itu sudah tak ada. Over. You're full. Cari sampai dapat.现在你们2个人马上出发，把那个人抓回来，同时把他的秘密药品也带回来。OK， boss。Get out！ 老大，味道好香啊！他妈的，你还没有死啊！来，你也来。他妈的，什么味道？哎，不是我，哎，你不要怕，酱油。哎，是。老大，给我时间。老爸，你还没有死啊？混账！老大，你要打死我，先给我吃饱。他妈的，你打不死的呀！好了，这样。哦，是这样的。
Oh, for whom? For you. Oh, you better don't play false with me. Halo. Saya tidak lepaskan burung di tangan. Wait. Don't worry. I will give you a chance. Gambar siapa ini? Ini orang atas secret power. Apa? Tidak tahu. Tapi itu sih tak kan? Ya, pakai model itu. Sini. Saya belum kali. Masuk. Masuk. Tolong. Saya belum kali. Masuk. Belum pasti masuk ya. Ya. Wacana. Tiap-tiap 10 minit, awak makan pil ni. Pil apa ni? Awak tak tahu ke? Inilah dia pil family planning. Yang saya tahu, awak belum kahwin. Itulah sebabnya kita mesti menjaga rekan supaya kahwin nanti tak banyak anak. Boleh saya try? Boleh. Wah, saya pun nak cuba lah. Cuba lah. Tolong tepi sikit Uncle, inilah surat khabar Cina yang kita cari-cari. Pil yang berkuasa memanjangkan umur manusia telah hilang dari bilik rahsia yang kita cari. Ini dia. Inilah dia. Nanti. Pil yang hilang cuma 3 biji saja. Oh boy. Kalaulah kita dapat pil itu, perempuan jambu-jambu akan kejar kita. Perkara ini jangan dirisaukan sangat. Asal ada bayarannya. Itu betul. Itu harus dibayar. Nanti. Perkara uang, jangan susahkan. Kita kan ada uang kelab untuk perbelanjaan ini. Okey, kalau begitu, biar saya carikan orang yang boleh jadi spy. Betul. Bagus. Pergi. Okey. Mari.
Serak saja. Benar. I'm gonna blast this old darn. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Sampai di luar masuk di dalam. Oh, Den, masuklah Den. Asal apa ni makcik? Rumah terbakar? Nasi angus? Mana si Ahmad tu? Amat, lain tidak ingatannya itu asyik pistol lah saja. Jalan pistol, makan pistol, berdiri pistol, bangun pistol, ke sana pistol, kemari pistol lah saja. Sampai ke Jamban pun bawa pistol. Minum, Den. Dia itu jangan dimarahkan sangat, makcik. Dia memang gila pistol. Dengan saya pun dia suruh cari kerja yang pakai pistol. Dia jadi spy. Siapa ni? Itulah Mat. Dari kecil sudah angan-angan asyik nak bon kah, band kah, bon tak tahulah. Sekarang sudah besar asyik nak ke Jamban saja. Jangan dia sakit perut tak? Takkan sakit perut hari-hari. Risau hati makcik. Nanti makcik carikan dia dokter. Gila siapa ni? Pakcik? Maggie, thank you for a delightful evening. Certainly has, and here's a little something to demonstrate my appreciation. What's this? It's a small token of my gratitude for a profitably spent evening. A flower. Is that all? Mat! Siapa beritahu kau ini secret room aku? Manalah aku tahu. Mak kau kata kau dalam jamban. Aku tarik jamban turun bawah. Oh, aku terlupa tutup switchnya. Tapi tak mengapa. Kau jangan beritahu orang ini secret room aku. Tidak. Kau datang sini buat apa? Mat, kata kau nak kerja jadi spy. Spy? Sudahlah spy. Baik aku jadi Popeye. Kau menyusahkan aku lah, Din. Kau ingat tak? Dulu kau suruh aku jadi spy. Mengendap bini orang. Aku kena pukul dengan laki orang tu. Spy. Sudahlah aku tak mau jadi spy. Mat, kali ini betul. Spy ada blessing, kau tahu tak? Pakai pistol? Pakai pistol. Mat, bukan itu saja. Duit pun kau akan dapat. Kau tahu tak? Mari kita pergi. Sabarlah. Berapa banyak kau tengok televisyen tu? Yang itu aku tengok channel 8. Yang ini channel 3. Yang ini channel 5. Jadi tak rugi. Bukan itu saja, ini ada lagi satunya. Berkala gambar dia. Kau boleh tengok dia. Channel 14. Ambil. Kau tengok nanti. Nanti aku buka Swiss. Tengok. Kan lebam muka gumat. Tengok. Berkala Buka baju kau. Buka baju.
Itulah aku kata berkala pergi cuci muka kau kat baik. Jangan buka. Jangan buka yang itu. Jangan buka. Kau kalau buka yang ini boleh bah satu dunia. Ini. Ini ada satu hadiah. Tak mau. Takut. Nah, aku pangkau. Makan. Kata kau bah. Aku tuan dia. Tak boleh bah. Tunggu sekejap ya. Aku pakai seluar. Oh, Uncle. Bangunlah. Ke? Orang yang nak jadi spy dah ada dekat sini. Bangunlah. Stop. Inilah orangnya yang bakal nak menjadi spy kita. Yang nak cari barang itu namanya Mat Bon. Kalau inilah orangnya kita nak jadikan spy, duit kita pun berspy. Sebelum kita jadikan dia spy, kita cuba dia dulu. Kalau inilah muka, berkesan laki-laki, perempuan tunjang, dia jatuh, belum lagi karate. Inilah orangnya yang nak jadi spy. Oh boy. Beri dia pakaian dan beg untuk isi barang itu. Jangan lupa senjata. Mari. Silakan. Kalaulah orang yang boleh cari pil panjang umur, kita semua boleh hidup lama. Kamu semua, jangan balik. Tunggu. Jory. Ya, bos. Mari sini. Pak. Aku tidak percaya dengan mereka. Jadi? Ikut dia. Baik, bos. Kau cuba kehandalan sebarang daya. Sebab Uncle kurang percaya. Fikirkan, dia nak keluar tu. Okey. Oh boy. Saja. Oh. Silakan. Mat. Kalau kau ada kesusahan, berbahaya, telefon aku. Nombor 00001. Air dia mesin. Lekas ah.
Cik. Minum air, Cik. Jangan bayar, Cik. Jangan bayar. Minum air. Sabar. Mali naik kereta gua. Sorry. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Siapa di luar masuk di dalam? Oh, Den, masuklah Den. Asal apa ni, makcik? Rumah terbakar? Nasi angus? Mana si Ahmad tu? Amat, lain tidak ingatannya itu asyik pistol lah saja. Jalan pistol, makan pistol, berdiri pistol, bangun pistol, ke sana pistol, kemari pistol, pistol lah saja. Sampai ke Jamban pun bawa pistol. Minum, Den. Dia itu jangan dimarahkan sangat, makcik. Dia memang gila pistol. Dengan saya pun dia suruh cari kerja yang pakai pistol. Dia dah jadi spy. Siapa ni? Itulah Mat. Dari kecil sudah angan-angan asyik nak bon kah, ben kah, bon tak tahulah. Sekarang sudah besar asyik nak ke Jamban saja. Jangan disakit perut tak? Takkan sakit perut hari-hari. Risau hati makcik. Nanti makcik carikan dia dokter.
Gila siapa ni. Pakcik. Maggie, thank you for a delightful evening. Certainly has, and here's a little something to demonstrate my appreciation. What is it? It's a small token of my gratitude for a prosperous city. A flower. Is that all? Mat. Siapa beritahu kau ini secret room aku? Manalah aku tahu. Mak kau kata kau dalam jamban. Aku tarik jamban, jamban turun bawah. Oh, aku terlupa tutup switchnya. Tapi tak mengapa. Kau jangan beritahu orang ini secret room aku. Tidak. Kau datang sini buat apa? Mat, kata kau nak kerja jadi spy. Spy? Sudahlah spy. Baik aku jadi Popeye. Kau menyusahkan aku lah, Din. Kau ingat tak? Dulu kau suruh aku jadi spy. Mengendap bini orang. Aku kena pukul dengan laki orang tu. Spy. Sudahlah, aku tak mau jadi spy. Mat, kali ini betul. Spy ada blessing, kau tahu tak? Pakai pistol. Pakai pistol. Mat, bukan itu saja. Duit pun kau akan dapat. Kau tahu tak? Mari kita pergi. Samalah. Berapa banyak kau tengok televisyen tu? Yang itu aku tengok channel 8. Yang ini channel 3. Yang ini channel 5. Jadi tak rugi. Bukan itu saja, ini ada lagi satunya. Berkala gambar dia. Kau boleh tengok ni, channel 14. Ambil. Kau tengok nanti. Nanti aku buka switch. Tengok. Kan lebam muka gumat. Tengok. Berkala ya. Buka baju kau. Buka baju. Itulah aku kata berkala. Pergi cuci muka kau kat baik. Yang buka. Jangan. Jangan buka yang itu. Jangan buka. Kau kalau buka yang ini boleh bah satu dunia. Ini. Ini ada satu hadiah. Tak mau. Takut. Nah, aku pangkau makan. Kata kau bah. Aku tuan dia, tak boleh bah. Tunggu sekejap ya, aku pakai seluar. Uncle. Bangunlah. Ke? Orang yang nak jadi spy dah ada dekat sini. Bangunlah. Stop. Inilah orangnya yang bakal nak menjadi spy kita. Yang nak cari barang itu namanya Mat Bon. Kalau inilah orangnya kita nak jadikan spy, duit kita pun berspy. Sebelum kita jadikan dia spy, kita cuba dia dulu. Kalau inilah muka, berkesan laki-laki, perempuan tunjang lah. Dia jatuh, belum lagi karate. Inilah orangnya yang nak jadi spy. Oh boy. Beri dia pakaian dan beg untuk isi barang itu. Jangan lupa senjata. Mari, silakan. Kalaulah orangnya yang boleh cari pil panjang umur, kita semua boleh hidup lama. Kamu semua, jangan balik. Tunggu. Jori. Ya, bos. Mari sini. Pak.
Aku tidak percaya dengan mereka. Jadi? Ikut dia. Baik, bos. Kau cuba kehandaan dan sebarang daya. Sebab Uncle kurang percaya. Pergi dekat. Dia nak keluar tu. Okey. Oh boy. Saja. Oh. Silakan. Mat. Kalau kau ada kesusahan, berbahaya, telefon aku. Nombor 00001. Hai, Demisan. Belakang sah. Encik, minum air, Encik. Jangan bayar, Encik, jangan bayar. Minum air. Oh, sama. Mali naik kereta gua. Sorry.
Mari masuk. Tunggu sana, saya salin ya. Kau naikkan flag situ. Ha, yalah. Minum sikit. Apakah? Makan kek ni ya. Terima kasih. Tu kacang, keras sikit lah. Nah, minum air ni. Sorry. Antarkan saya ke Bukit Mati. Gerak. Calling boss. Calling boss. Mat Bon telah ditangkap. Ada bersama dengan kami.
sorry. Calling bos. Mak Bon telah terlepas. Mali sini. Taxi tu tipu aku lah. Kasih balik loket gua. Sini. Biar aku drive. Okey. Jangan laju-laju ya. Ya. Apa selalu tengok gua lu lari? Pasal aku tak kenal, aku tak tahu kau siapa. Gua tahu lu siapa. Oh, jadi kau tahu aku? Sorry. Come in. Bos. Bodoh. Stupid. Macam ini ada spy. Balik kampung jual tapai lagi bagus. Mana gambar? Cocok, you're wanted. Hari. Kau berambus. Kau cecit. Mana Cocok? Tak apalah. Bilang sama Cocok, cari orang ini sampai dapat. Ini je barangnya. Sudah, aku tak mau jadi spy. Semua orang kejar aku. Dia nak bunuh aku. Itu aku tak peduli. Aku mau itu barang. Deng. Ya, bos. Apa barang dia suruh aku jadi ni? Aku tak tahu. Aku mau pil panjang umur lah. Oh, pilih itu. Senanglah. Angga jangan susah. Barang itu mesti boleh dapat. Mari. Mat. Kau nak jadi spy, kau mesti cari barang tu sampai dapat. Apa aku nak cari? Semua orang kejar aku. Kau mesti sembunyi. Siapa ada bawa beg putih, kau rampas. Dalam beg putih tu... Okey. Siapa ada bawa beg putih, aku rampas. Beg ni kau ambil. Dalam ni ada senjata. Aku tahu. Senjata ni bila aku tembak rumah semua robok. Orang marah aku. Aku nak jadi spy baik, bukan spy jahat. Oh, boy. Entah lah, Mat. Okey. Budak. Nanti, jangan tembak dia. Kita tangkap dia hidup-hidup.
Nyuci jamban rupanya. Boleh aku tolong? Mengapa kau suka tolong aku? Sebab gua suka lu. Oh. Lebih baik lu tinggalkan tempat ini. Ini tiket untuk lu. Ini tiket kau berterbang? Yalah. Lekas. Kasih aku, Pak. Oh no, itu untuk lu lah. Oh, lu kasih gua bawa steering kecil dah. Postcard, medicine postcard, Jane, medicine postcard. Nana, mari. Postcard Jane. Marilah, saya mau beli banyak. Baik. Postcard. Ada.
Tengok Pak. Pak. Roket. Kosong tak ada orang kapal terbang ni. Aku seorang aja. Saya ambil baju dia angkat dah. Muka saya lah. Who are you? I'm a spy. I want the pills, and you alive. Oh, my fruit. What? Fruits? Perut aku sakit. Bagi cara aku nak melepas. Okay. Siapa kau? Gua tunggu orang langit turun. Aku bukan turun dari kayangan. Gua mau lu jadi gua pay chief. Aku chief? Yalah. You get lost. Biar Lady. What you want? On that man.
You don't want me? Oh, alright. Yeah, bring Batman here. Hey, mari. Jangan terbalikkan. Jatuh. Nanti jatuh ini kereta. Jangan, kalau kita terbalikkan kereta orang, nanti orang terbalikkan kereta kita. Halo, bos. Bos, plan kita berjaya. Mat Bon ada di sini. Hei, jangan makan pil ni. Kemarin aku makan, badan semua keluar asap. Aku ada pil ni. Inilah dia orang yang kucari. Bang. Guard, kepung Mat Bon jangan sampai terlepas. Tapi jangan gunakan senjata api, tahu? Apa hal ni? Ini orang datang dari bulan. Halo? Halo? Hello! Hei, tolong!
Aku dah kasih tahu. Kalau kau tak dapat tu barang, kau kena bayar double dengan aku. Uncle jangan susah. Barang itu mesti di tangan spy. Apa spy yang kau cari? Spy? Bahasa spy. Halo, Uncle sini. Siapa? Mat Bon? Oh boy. Kat mana kau sekarang? Kenapa sekarang? Betul? Nanti saya bawa kawan-kawan saya semua. Tolong aku. Kalau tidak, tentu aku dah dibunuhnya. Tapi bagaimana kau tahu aku ada di mana-mana? Lu ingat tak lu ada makan kek kat rumah gua? Ya? Dalam kek tu gua ada taruh transistor radio. Oh, patutlah sedap. Tapi bagaimana nak keluarkan? Nantilah. Bekas, potong jalan itu. Gua tahu lu ada simpan pil yang keluar asap. Oh, pil itu. Pil itu aku dah buang. Di mana lu buang pil itu? Kalau kau mau, keluarkan radio yang ada dalam perut aku. Okey. Pil itu bahaya. Bila aku makan pil itu, badan aku keluar asap. Aku lekas buang mesti di sana. Kau tembak semua. Nanti dulu. Jangan beritahu pada dia. Masya Allah. Abang Bersing. Mana yang kami mata buta lah? Mereka ada sana dah. Sana jalan. Saya Bersing. Ana mau tumbang lihat. Lihat dah jalan. Mana pil itu? Kalau tidak, binasa kau. Hanya tinggal 8 menit. Bekas, tidak ada masa lagi. Jangan beritahu. Oh boy, engkau ada kontrak sama aku. Aku ndak pil itu. Boy, ada kontrak. Jangan mengaruh dah. Iya dah. Ya, ana mau itu pil. Ya, mana itu pil? Ana mau dah cepat. Nanti, bertenang. Sabar. Mana boleh sabar. Kami orang tua yang hampir mati. Kamilah yang berhak pil itu supaya boleh hidup lebih lama lagi. Ya. Yo guy, where is the pill? I want it. Bekas, beritahu. Di mana pil itu? Are pagal, kahan itu pil kya? Ya, aku gaji kau untuk menjadi spy aku. Mana pil itu? Apa ni semua? Mana pil itu? Mana itu pil lah, lekaslah. Come on, talk. Pil. Aku lupa. Aku makan
Aku makan 1. Lagi 2 mana? 2. Aku buang. Buang? Sudah buang. Kau buang tangkai nyawa gitu orang ya? Beritahu aku di mana kau buang. Kalau tidak kau akan mati. Mati. Aku tak mau mati. Aku berhidup. Aku buang. Sana. Sorry Aden. Tak ada nasib. Aku fikir jadi spy dapat duit banyak. Kita boleh joli sama-sama. Sekarang spy dah spy. Kau bijak, Man. Jangan putus asa. Aku memang tak saja jadi spy. Itu pasal orang panggil aku Mat Dik Zuku. Cuba kau ingat betul-betul, Man. Di mana pil itu kau buang, ha? Kat atas agaknya. Mari kita cari. Tegas. Bangun. Ini bukan. Jari, Ya? siapa dia tu? Itulah orangnya yang saya tugaskan suruh mengintip Mak Bon. Tapi dia pakai perempuan, saya tak tahulah. Ini dia! Kata gua pensel sudah promise. Diam semua. Diamlah. 10 tahun masa tersia-sia. Bodoh. Tempo kuasa pil ini telah habis. Kau. Jangan tembak dia. Orang nak tembak aku kan? Tolong! Orang nak tembak aku! Aku tak boleh cepat! Jangan bunuh dia. Dia tak tahu apa-apa.